Dia bagi indeks perubahan adalah yang ni 143. Kemudian dia bagi harga pada tahun 2010 RM5. Udang lah untuk udang udang. Okey, 2014 yang ni. So sekarang ni dia nak cari A dan B. Kita tak A, B kat sini. So dia bagi udang sahaja. Okey, so kita buat udang dululah. Okey, indeks perubahan dia kata bagi 3 jenis makanan. So indeks perubahan dia untuk 3 jenis makanan. Bukan untuk udang. Kecuali dia kalau dia tak bagi udang, baru kamu boleh guna. Okey? Dia average. Dia adalah purata, purata. Indeks perubahan adalah purata. Jadi kita tengok maklumat yang atas dulu Okey. So dia bagi tahu harga indeks pada tahun 2014 berasas 2010. So I 2014 berasas 2010. Jadi kita ada formula ini. Ingat lagi, ini 14 berasas 2010. Jadi kita ada harga pada tahun 2014 iaitu RM8. Isi 8 ke atas. Kemudian RM5 isi 5 kat bawah. Isi atas kat bawah. So kita dapatlah I lah. I adalah 160. Okey, yang kedua dia nak cari A, B kan. So kita dah ada indeks. So selepas kita indeks maksudnya A tambah 10 sama dengan 14160. Okey. So kemudian A ialah 160 tolak 10. Kita dapat A. Okey, boleh. Okey, yang kedua. Yang kedua. Okey, yang kedua dia nak B. Okey, so sekarang dia ada bagi indeks perubahan. Indeks perubahan adalah, formula dia adalah IW per W. Okey, so 130 darab 1, 125 darab 2B, 160 yang ni. 160 darab dengan 5 bahagi dengan 1 tambah 2B tambah 5. Jangan tambah 6 terus. 2B tambah 6. Kamu kena tulis 111. Sama dengan 143. Kemudian guna kalkulator kira. Yang ni dengan yang ni dapat 930. Yang ni dapat 250B. Kemudian yang ini, dia dapat 2B tambah 6 kan? 2B sama dengan 143. 2B tambah 6 dia akan pusing ke sini. Dia akan naik ke atas. Okey? Boleh kan? Saya buat satu-satu. Dia akan naik ke atas 143. Yang ni darab bahagi jadi darab. Kemudian kembang. Kembang dapat 85826. Ini darab dengan ni darab dengan ni. Yang ni senang kan? Tak ada masalah. So, kemudian 250B tolak 286B sama dengan 858 tolak 930. Okey. So, dapat negatif 36B sama dengan 72. Okey. Negatif 72. Kemudian B sama dengan negatif 72 bahagi dengan negatif 36. Sebelah kiri bahagi negatif, sebelah kanan bahagi dengan negatif juga. So, kita dapat jawapan dia adalah 2. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey. Sila tengok soalan ni, dia bagi harga B. Harga B pada tahun 2015 adalah 30 dan harganya meningkat kepada RM42 pada 2018. Bagi barang B lah. Okey. So sekarang ni sila cari X dan Y. So kita boleh cari X dulu. Okey, cari X dulu So kita ada I sama dengan P1 over P0 di mana 2015 dengan 2018. So 2018 ke atas, 2015 ke bawah. Okey, indeks ada tak? Indeks ada, iaitu 4X. Harga ada? Harga ada 30. Okey, jadi ini naik ke atas. 30 jadi darab. Atas darab dengan atas sahaja. Okey,
Kemudian dapat 120, ini dapat 4200. X jangan lupa. So, bahagilah. Dan kita dapatlah. Um, dapat. So, kita dapat 35. Guna kalkulator. Saya cuba kira ya dengan kalkulator. Correct or not? Tidak. Okey. Okey, ni. So, 1430 bahagi 120. 35. Okey kan? Okey, kita tengok soalan yang kedua. Kita tengok soalan yang kedua. X dah dapat. Y. Jika indeks kubahan bagi 4 jenis. Jika indeks kubahan bagi 4 jenis itu adalah 2018 berasas 2015 adalah yang ni. So kita cek. Betul tak? Betul. Ini masuk berasas 2015. Kalau ini sama dengan 100 masuk berasas 2015. So dekat sini kita tengok ya. Okey, so indeks kubahan. Yang ni kita dah dapat kan? Ini 4 darab 35. So, kita dapat berapa? Guna kalkulator. Okey, darab dengan 4. So, 140. Tapi sebenarnya, okey, boleh kan? Okey, 140. So, kita tengok balik soalan. Okey, X dah dapat. So, indeks perubahan maksudnya dia kena darab. Yang ni darab dengan ni. Yang ni darab dengan ni. Semua darab. Kemudian bahagi dengan semua ni. So sekarang ni 140 darab dengan 2Y. 140 darab dengan 6. Dah, tambah. Jangan lupa tambah. 120 darab dengan 3. Dah, tambah. 80 darab 11 tolak 2Y. Kemudian bahagi dengan 2Y tambah 6 tambah 3 tambah yang ini. Sama dengan 116. Ini formula indeks kubahan. Okey. Tadi cikgu dah tunjuk kan. Okey. So, kemudian yang bawah ni kamu hasil tambahlah. Sebab 2Y tolak 2Y jadi kosong. Tinggal 20. Lepas atas tu, 140 darab 2 dapat 280Y. Yang ni guna kalkulator. Yang ni pun guna kalkulator. Ini 80 darab dengan ni, 80 darab dengan belakang. Dapat 2 ni. Kemudian 20 ke sini. Jangan lupa 20 bahagi jadi darab. So, ini nombor kita boleh tambah dulu. Dapat 2080. Okey, so Y tolak dengan Y. Dapat 120 Y. 20 naik ke atas ya. Jadi darab. Kemudian nombor dengan nombor boleh tolak lah. Dapat yang ni. Okey, kemudian bahagi dengan 120. Ah, Ni bahagi 120, ni pun bahagi 120. Dapat 2 lah. Okey, next. Boleh kan? Dua formula je. Sekarang kita terlibatkan 3 formula yang berlainan. Okey, ini soalan kebat lah. Tapi bagi saya bukan kebat. Okey, kan cikgu bagi tahu ada 3 formula kan? Yang kita buat sampai sekarang semua guna formula yang ni dengan indeks perubahan je kan? Okey, sekarang kita nak guna formula Bibil. Okey, mulut. Okey, so kita tengok soalan pertama dulu. Indeks kubahan pada 2016 berasas 2012. Ini berasas ni. Ini berasas ni. Tak ada pun. Berasas 2016 berasas 2012. So, kita kena guna ni. Ini untuk cari indeks. Okey, Bibil. Okey, kita tengok yang ni ya. Okey, sini kena tulis tahun. Kita ikut turutan. Okey, 2012, 2014, 2016. Kat sini kita tulis indeks sahaja. Okey, contohnya untuk ayam, ayam, chicken. Okey, so ni. Indeks harga 2014 berasas 2012. Yang ni kan. So ini adalah 130. Okey, ini
2016 berasas 2014, dia menokok increase 115. So kita tulis dekat sini. Berasas ni 2014 berasas 2016 berasas 2014 115. Kemudian formula dia macam mana? Ingat lagi tak? Ini A, B, C. Dia A darab B sama dengan C darab 100. Okey? Boleh? Atau A darab dengan B bahagi 100. Itu formula dia. Okey? So, kita cuba untuk dapatkan indeks ni. Sebab soalan nak. Okey? 2016 berasas 2012. So, untuk chicken, 1130 darab 115 bahagi dengan 100, dia akan dapat indeks 16 berasas 12 untuk chicken, untuk ayam. Okey? Boleh? Okey, yang kedua. Okey, yang kedua kita tengok ni. Menyusut. Menyusut maksudnya guna 100 tolak 6 dapat 94. Tidak berubah maksudnya kekal. 100 tidak berubah. Okey? Okey, kita tengok yang untuk kita tengok yang chick fish. Okey, fish ya. Kita tengok mulut. 118. Okey. 2012, 2014, 2016. Okey. 118. Yang ni 94. Untuk 2016 berasas 2012, saya kena buatlah. Okey. 118 darab 140 bahagi dengan 100. Boleh? Okey. So, dua-dua saya guna kalkulator lah. Okay, sebab tak kira lagi kan. Okey. Saya dapat 145 poin. Okey. Yang kedua, yang ini pula. 118 darab 94 bahagi 100. So, dapat 110.92. So, saya pecahlah kat sini. Tak cukup tempat kan? Ke pecah kat sini? Saya tulis kat sini lah. Okey, ini saya nak I 2016 berasas 2012. Yang pertama, ayam ada 149.5. Yang ini ada 110.92. Okey, yang ni pula macam mana? Okey, lukis 2012, 2014, 2016. So, yang ini 120. Yang ni tak berubah 100. Yang bawah ni tak tahu. So, kena kira lah. So, saya guna 12026 darab 100 bahagi dengan 100. Saya dapatlah 126. Okey. Yang ni pula. Okey. Yang ni untuk 2016 berasas 2012. Yang ni pun sama. Okey. 12, 14, 16. Ini tahun ya. Okey. Sini 115. Yang ni tak berubah. Yang ni kena carilah. So, 115 darab 100 bahagi dengan 100. Jadi, dapat 115. Boleh? So, kenapa saya nak buat ni susah payah dapat indeks tu? Sebab soalan dia minta. Sebab soalan dia minta apa? Okey. Soalan dia minta indeks kubahan. Indeks kubahan macam mana? Indeks kubahan kena dapat semua indeks bahagi dengan pemberat dia. Okey, kita tak ada semua indeks ni. Kita cuba carilah guna kaedah bibir. Ini hanya boleh tulis, indeks ke atas ni hanya boleh kira untuk indeks sahaja. So, kita dah dapat kan? So, macam mana? So, kita guna 149 darab dengan 5. Dua ni. Okey? Darab dengan 5. Semua darab dengan indeks harga. Darab dengan apa?
darab dengan pemberat. Nampak tak? Ni darab ni pemberat. So, ni salah lah kan? Ni 2. Ni salah ya? Okey, betul lah. Nah, cikgu kira 110.42. So, kita dapat lah. Okey. So, kat sini 5 tambah 3 tambah 1 tambah 1. Ini kena tulis. Jangan terus tulis 10. Okey? Tulis satu-satu. Kemudian guna kalkulator kira. Darab 1 pun perlu tulis tau. Jangan lupa tambah. Semua kita dapat yang ni. Mungkin lari sikit lah jawapan ni. Dia tak kira ni kan. So, sepatutnya ada perubahan sikit. Kita kira lah sama-sama. Kita kira sama-sama. Okey, 149.5 darab 5 tambah 110.4. 92 darab 3 tambah 126 darab 1. Okey, so kita dapat 1321.26 bahagi dengan 10. So, dapat yang ni lah. Ini salah. Sepatutnya macam ni lah. Sepatutnya macam ni. Okay. So, kita tengok soalan yang kedua. Dia cari yang ni guna bibir dulu untuk dapat indeks yang tahun 2016 berasas 2012. Baru guna indeks perubahan. Okey. Lepas tu dia kata jika sekilo ikan pada tahun 2012 adalah ni, apakah harga dia? Okey, so dia sekarang dia bukan kata semua makanan kan? Bukan semua daging. Dia kata apa? Dia kata ikan je. Ikan jadi kena guna ini. Kan? Sepatutnya. Tetapi, okey. Boleh ya? Okey. So, tetapi you kena berhati-hati dia tahun apa? 2016 berasas 2012. Yang ni bukan. 2016 berasas 2012 yang ni. Okey. So, dekat sini kita tengok yang ni. Ni. Kita tengok ni. Ialah 112 sepatutnya lah. Okey. So, dekat sini yang ni indeks perubahan kan. Indeks biasa kan. Okey. So, 2016 berasas 2012. Iaitu 110.92. So, dekat atas 16, bawah tu 2012. Kan, 2012, 2016. Boleh? Ini ke atas. Jadi darab. Kemudian darab jadi bahagi. So, untuk dapatkan jawapan. Okey, untuk dapatkan jawapan, saya kena kira 110.92 darab 5.5 bahagi dengan 100. Ya, ye. 6 ring 10 sen. Sebab RM, you jangan tulis semua. Jangan tulis semua. Dia nak 2 tempat perpuluhan. Boleh tak kita tulis 6.1? Tidak boleh. Okey? Ringgit mesti ada 2 tempat perpuluhan. Boleh? Boleh kan? Ini susah sedikit lah. Okey. So, teruskan soalan ini. Soalan last. Okey. So, indeks perubahan yang ni 2011 berasas 2015. Sorry. Terbalik pula. 2015 berasas 2011. Betul tak? Sama. Indeks ada. Indeks perubahan ada. So, ini meningkat 2K. So, meningkat 2K%. Meningkat 18. So, meningkat 12%. Decrease 6%. So, kita cari. Dia. Nah, ni meningkat. So, kita kena tambah lah. Okey, contohnya kalau meningkat 8, dia tambah 8, 108 kan. Meningkat 12, decrease. So, 111. Indeks perubahan kita guna
Ah, ini darab dengan 4. Ni, darab semua. Ini darab semua. Darab semua. Okey, 108, 112. Decrease, tolak. Dapat 90. 100 tolak 6. Yang ni tambahlah. Kita tak tahu, so kita tambah je. So, darab semua ni. Kemudian bahagi. Indeks perubahan dia 111. So, kita darab semua, bahagi dengan indeks, dapat 11. Jadi, kita kira seperti biasalah. Kita kira nombor dulu. Guna kalkulator, kira nombor dulu. Kemudian hasil tambah. Terus dia tambah dapat 1048. Okey, yang ni darab dengan ni dapat 400, yang ni darab ni dapat 8K. Oh, sorry ya. Ah, yang ni dia kena tambah dengan 400 baru dapat yang ni. Okey, 8K bahagi 10. Kalau tak, kalau buat lambat sikit, eh, dia mungkin macam ni lah ya. 111 darab 10. So, nombor tambah nombor dapat yang ni. Okey? Oh, sorry. 10. Ni baru betul. Okey, so kita kira seperti biasa. Okey, soalan yang kedua. Kita tengok ya. Okey, dia meningkat 2000, dia meningkat K peratus dari 2015 berasas hingga 2017. Maksudnya 2017 berasas 2015. Okey, so sekarang kita nak carilah Q apa dia? Q yang ni. So ini adalah 2011 ke 2015. 2011 ke 2015. 2017. Yang ni ada 108. Yang ni dia bagi juga K peratus 107 lah. 100K. Maksudnya 100 tambah K meningkatkan. 100 tambah dengan K. Sekarang ni dia nak cari yang ni. K kita dapat dah ke belum? Dapat dah. 8. K kita dapat 8. So 8 lah. So iaitu 108 kat sini. Okey, so ini tambah ini. Ini darab ini. Bahagi 100 kita dapat indeks 2017 berasas 2011. Okey. So, kita dah dapat, lepas kita dah dapat, kita guna, okey, kita dah dapat, saya guna kalkulator. Oops. Sekejap dah. Kamu boleh guna kalkulator. Kamu boleh guna kalkulator, iaitu 108 darab 108 bahagi 100. Saya dapat 116.64. 116.64. Okey, so yang ini adalah yang ni. Okey. So dekat sini kita dah dapat ni kan. So dia nak indeks 2017 berasas 2011. So ini saya isi dekat I. Indeks isi dekat I. Harga ada bagi, tak bagi. Harga 11 dia bagi, tak bagi. 17 dia bagilah. So 30.50 per dengan yang ini darab 100. Macam tulis macam ni je dapat satu markah. Kemudian ini darab dengan ni 116 point darab dengan P. Okey. Sama dengan 1050 darab dengan 100. Kemudian 1050 100 dapat 1000. 50 bahagi 116.64. Ni darab 100 kan dapat yang ni lah. Okey. So kita kira. Kita kira 3050 bahagi 116.64. So kita dapat ini. 26.14 harga kan? Harga 15 kena bunda. 15. 26.15. Okey.
Sekurang-kurang dua tempat perpuluhan. Harga mesti dua tempat perpuluhan sahaja. Harga mesti dua tempat perpuluhan sahaja. Yang lain you nak tulis semua panjang-panjang pun boleh, tak ada masalah. Saya harap ini dapat membantu kamu lah. Okey? Saya harap jugalah ini membantu banyak lagi. Kalau nak cerita memang banyak lagi. Tapi saya harap ini dah cukup untuk kamu dan kamu cuba buat latihan yang ni ya. Jangan lupa buat latihan yang ini. Lebih kurang sama. Soalan dia ulang-ulang. Okay, thank you.